Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Aisyah binti Abdul Jalil dari unit kru TV PSSK Bolok ingin berbual dengan salah seorang peserta bola sepak MSSD Temerloh. Boleh saya berbual abang? Boleh. Boleh perkenalkan diri abang? Nama saya Muhammad Yansifan dari sekolah SMK Abu Bakar. Apakah harapan abang di perlawanan bola sepak MSSD Temerloh ini? Harapan saya dapat pergi ke final pada tahun ni. Terima kasih kerana sudi berbual dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Aisyah binti Abdul Jalil dari unit kru TV PSSK Bolok ingin berbual dengan salah seorang cikgu bola sepak MSSD Temerloh. Boleh saya berbual cikgu? Okey, boleh. Boleh perkenalkan diri cikgu? Nama saya Muhammad Fadil bin Abdul Jalil. Sama nama ayah. Okey, saya mengajar di SSN SMK Seberang Temerloh. Boleh saya tahu sudah berapa lama cikgu berlatih untuk menyertai perlawanan bola sepak ini? Okey, untuk pasukan SSN SMK Seberang Temerloh, pemain telah berlatih selama seminggu saja dan menyertai beberapa perlawanan persahabatan, di mana walaupun mereka ni pemain-pemain dari sekolah sukan negeri, tapi mereka adalah pemain terpilih daripada pelajar luar, bukan pelajar sukan. Apakah harapan cikgu untuk perlawanan bola sepak MSSD Temerloh ini? Okey, harapan saya agar pasukan saya SSN Seberang Temerloh berjaya sekurang-kurangnya mencapai ke separuh akhir untuk tahun inilah. Terima kasih kerana sudi berbual dengan saya. Sama-sama. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.